kitab yang kita nak baca itu Faridatul Farad, daripada musannif dia, pengarang dia iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad ni orang yang alim sungguh. Sebelum kita mula start kita baca kitab dia, serba sedikit kita mengingati sejarah permulaan waktu dia mengaji dan dia mengajar. Syekh Ahmad ni asal daripada orang Tani. Orang Tani iaitu di Thailand lah, di Fatani. Masa saya duduk dulu berat, askar dah kacau sedut Tani ni. Itu antara punca stop mengaji di sana. Askar masuk tak berhenti dengan bawa senjata dia apa semua kan. Jadi tak boleh nak lekat lama di sana. Balik je lah, baru pergi perdebatan. Syekh Ahmad alim tak alim, Syekh Ahmad ni dia boleh 26 bahasa. Syekh Ahmad ni dia bukan setakat tahu bahasa Tani dia, bahasa Melayu dia, bukan sekadar bahasa Arab dia boleh 26 bahasa, termasuklah Turki dia. Sebab Syekh Ahmad ni dia duta bagi tanah Melayu. Perbincangan berkait dengan agama Islam untuk Nusantara, Syekh Ahmad lah duta ketika tu di Turki. Jadi Syekh Ahmad ni antara orang Melayu, dia mengaji di Mekah. Habis mengaji di Mekah, mengaji di Al-Azhar. Orang Melayu pertama mengaji di Al-Azhar, bertalaki dengan syekh sana. Juga dia ni alim. Syekh Ahmad ni dia alim 47 cabang ilmu. 40 cabang ilmu, 47, banyak. Banyak sungguh. Dia bukan sekadar tahu berkait dengan ilmu fiqh, bukan sekadar tahu berkait dengan ilmu tauhid, bukan sekadar tahu berkait dengan ilmu tasawuf. Dia alim juga dari segi ilmu-ilmu sains, fizik, biologi, kimia lah. Kita duk mengaji apa tu kan. Alim berkait dengan ilmu falak. Bukan setakat 12 bintang je rasa, lebih lagi tu. 12 bintang kalau kita belajar ilmu falak, ada 12 bintang yang wajib kita tahu. Hamal, Tauk, Jauzak, Saratan, Asad, Sumbulah, Midan, Aqraq, Qaf, Jadi, Jaluh, semua tu. Tapi Syekh Ahmad ni dia alim 47 ilmu. Macam-macam bidang dia alim. Dari segi sains, perubatan dan sebagainya, Syekh Ahmad ni alim sungguh. Ni Syekh Ahmad. Ada yang cerita, ulama cerita Syekh Ahmad ni dulu dia ada karang satu kitab. Kitab ni boleh buat emas. Syekh Ahmad dia karang satu kitab tu boleh buat emas. Dia pakar tak pakar nak cerita ni. Kita ni ngaji sains saja emas tak boleh buat. Tapi Syekh Ahmad dia boleh sampai boleh cipta emas. Dia karang satu kitab. Lepas tu dia bakar balik kitab. Dia tak mau nanti bila dia karang kitab tu anak murid dia rosak. Pakat duduk mengaji bukan buat emas, nak hidup kaya habis ilmu putus. Syekh Ahmad ambil kitab tu dia bakar balik kitab. Alim tak alim Syekh Ahmad ni. Ulama-ulama dulu betul lah perjuangan depa